kita bergelak ketawa dengan sketsa Raya Johara. Selamat sejahtera. Siapa tu? Saya Acai. Acai. Ya. Le, apa khabar le? Lari. Yalah saya pelepat. Pelat. Pelat. Sama. Raya, Acai. Sangatlah canggihan lah ni. You masuk dulu. Kita ada makan-makan, minum-minum. Selalunya ahli raya, kuih apa yang dapat disajikan oleh penyajinya? Kuih raya kan biasanya. Biasa kita ada kuih bawang, kuih batang buruk. Sang buruk dia punya batang. Ini lah kuih dia, warna putih dia. Oh putih lah. Ini bukan batang buruk. Betul? Batang habuk. Ini habuk tak boleh. Budak asma tak boleh makan. Tak boleh. Tak boleh makan. Asma tak? Saya tak ada asma. Bagus. Okay, ni Acai, kuih apa ni tahu tak? Ni, saya mengenakan. Tekan lah. Okey, sini yang saya tahulah ni kuih rendam cucung undang kan? Saya tahulah ni. Saya biasa beli mah ni. Codang ni. Ini cekodok. Oh, centodok lah ni. Bukan centodok. Apa ni apa? Cekodok. Centodok. Cekodok. Cetondok. Okey, cuba ikut saya cakap. Cuba ikut saya. Centodok. Cekodok. Boleh lah. Oh. Okey, Acai. Okey, ni saya tahu ni besar ni apa? Ini mangkuk. Yalah. Nak bagi tahu nanti takut ditanya. Okey, Acai, dalam mangkuk ni ada apa, Acai? Peleng. Peleng. Mana ni mangkuk? Yalah. Dalam dia ada peleng itu yang macam centodok tapi dia besar tu. Lempeng. Aku lempang macam ni, Acai. Jangan nanti saya lagi lenyek. Biasanya orang bagi hari duit raya ke? Biasalah orang bagi duit raya. Tapi kat Acai tak boleh lah. Acai dah besar. Yang dah besar tapi belum kawan. Belum kawan. Bukan you bawa kawan-kawan ke datang? Saya datang seorang kau. Tak nampak ke? Bukan kawan lah, Acai kahwin. Saya belum kahwin. Itu Chinese New Year. Tak ada, ni kalau dah kerja tak dapat duit raya. Saya umur berapa, Acai? Kebetulan saya baru berhenti kerja. Sketsa Raya Johara, Johan, Hanif dan Ray.